Pengasih sekampung part 2. Maksudnya bahagian kedua. Dulu Ustaz pernah kan, 10 tahun yang lepas Ustaz ada keluarkan amalan pengasih sekampung dengan Rezeki dan semua, ada pengasih sekampung dan ramai yang join, dan kali ini Ustaz keluar sekali lagi pengasih sekampung part 2. Bukan dia tak ada, dia bukan bersangkut dengan part 1, part 2 pun tak ada. Dan ini adalah amal lain tapi pengasih sekampung juga. Maksud pengasih sekampung ni, mana anda pergi, tak kira ada 2 orang ke 3 orang, kalau anda baca amalan ni, insya-Allah mereka yang berada bersama dengan anda tak akan rasa kasih sayang pada anda. Mudah kita nak berurusan. Satu keluarga, satu jemaah, satu kampung ke, satu daerah ke, atau satu perhimpunan ke, anda boleh gunakan. Ataupun dalam kedai anda baca, orang sentiasa rasa nak pergi, rindu rasa nak pergi ke kedai anda. Ini pengasih sekampung. Kalau suami kita buat pada isteri buat pada suami, kita semua, keluarga kita semua berbaik-baik, adik-beradik kita semua berbaik, tidak ada perbalahan berlaku. Kalau kita duduk dengan teman-teman kita, teman-teman kita satu bilik, kita tidak bergaduh bersama, mereka kasih sayang pada kita, insya-Allah. Inilah kelebihan pengasih sekampung, dan juga mudah untuk anda nak buat close deal dengan sesiapa saja, insya-Allah.